Alawin bina atas tanah sendiri, Temelopahang kita bikin jadi. Ada tanah impian dalam kepala, rumah idaman tapi tak tahu cara. Kojek kami tim dari datang dari Temelo, satu Pahang kita pegang. Alawin bina rumah atas tanah sendiri, bumi putera jaga dari pelan sampai kunci. Alawin bina renovation pun boleh lagi, Pahang punya rasa kita bina. Hampa happy. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Sungai Pasu Rauk Pahang, di mana rumah dekat belakang saya ni dah nak handover untuk hari ni. So, untuk pengetahuan semua, rumah ni adalah berkuasaan 1723 square feet, mempunyai 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. So, jom kita round dulu rumah ni and then kita boleh tunjuk layout dekat dalam. Let's go! Untuk pengetahuan semua, ini ada rumah spek platinum dari Alawin. Kalau tuan-tuan dan puan bina rumah bersama kami, kita akan tetap bagi 3 entrance, which is yang pertama adalah safety door di bahagian hadapan, di bahagian belakang juga safety door kalau tuan-tuan dan puan pilih spek platinum, dan juga satu sliding door. Tapi dekat rumah ni ada penambahan dan upgrade daripada customer banyak perkara. Nak tahu? Jom kita pusing dulu. Ramai juga yang selalu tanya, longkang ni termasuk sekali ke dalam package? Ya, termasuk sekali. And then kita juga akan bagi, tak kisahlah spek gold atau platinum, kita tetap akan bagi 2 garden tab. So untuk garden tab ni, tuan rumah pilih untuk letak satu kat depan dan satu lagi kita akan cari dekat bahagian kawasan rumah ni. Disebabkan rumah ni adalah spek platinum, jadi kasmen tingkap yang diberikan oleh Alawin adalah kasmen tingkap berwarna dark brown. Tapi kalau tuan-tuan dan puan pilih spek gold, kita akan bagi kasmen tingkap warna silver, dan kalau pilih spek diamond akan dapat kasmen tingkap berwarna hitam. Rumah ni platinum juga kan? So Alawin juga memberikan tangki air stainless steel. Tapi kalau pilih spek gold, kita akan bagi tangki air poli. Untuk pengetahuan, tangki air poli ke, tangki air stainless steel ke, tetap 300 gallon Alawin bagi. Di belakang ni, kita nampak ada lagi satu garden tab. So, tuan rumah decide nak letak satu dekat depan dan satu dekat belakang. Mungkin senang untuk bercucuk tanam. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan bagi 3 entrance, satu safety door, satu lagi safety door kat bahagian belakang dan juga satu sliding door. So, untuk pengetahuan, tuan rumah ni upgrade menjadi folding door. So, jom kita masuk dalam. Folding door ni banyak kelebihan dia. Tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut dan detail, boleh sahaja pergi akaun sosial Alawin Bina. Tapi, saya pun nak tunjuk juga cara buka dia. Nampak ni? Boleh luas. So, udara senang masuk, cahaya pun senang masuk. Jom. Kita dah sampai kat dalam rumah, which is ini adalah bahagian dia punya living area. Living area ni berkeluasan 15x14 kaki. Disebabkan ini adalah spek platinum, jadi Alawin memang akan providekan ceiling couple berserta elbow dan juga curtain wall. So, jom next kita pergi ke bahagian family dan juga dining area. So, ini adalah bahagian kita punya family dan juga dining area. Nampak luas kan? Sebabkan dia punya keluasan adalah 12x21 kaki. Sangat-sangat besar. Mungkin tuan rumah ni ramai dia punya family ke? Dan sebagainya. So, kita boleh tengok kat sini, dekat setiap ruang memang ada ceiling couple berserta corner dekat semua ruang kecuali bahagian bilik air sahaja. Di sebelah kiri saya adalah bahagian dining area yang berdekatan dengan kitchen. Okey, ini adalah berkuasaan 13x15 kaki. So, jom next kita pergi ke bahagian kitchen area, which is part yang paling tuan-tuan dan puan menunggu kan ya. Okey, ini adalah bahagian kitchen yang Alawin providekan. So, tak kisahlah spek platinum atau spek gold atau spek diamond, Alawin tetap akan bagi table top 12 kaki. And then, disebabkan ini adalah spek platinum, kita akan providekan sekali dengan kabinet dapur. So, sangat-sangat senang untuk tuan-tuan dan puan letak perkakas-perkakas dapur dan juga gas yang tersorok. So, kelebihan, bila dah ada kabinet ni, senang kita nak susun barang-barang. Kan saya katakan tadi, rumah ni banyak sangat penambahannya. So, ini adalah salah satu tingkap folding, macam pintu folding door tadi. So, dia boleh buka secara luas. Tada!
Biasanya kita akan bagi sinki yang biasa sajalah, tapi ini ada penambahan juga daripada customer untuk bahagian sinki. Berhampiran dengan kitchen kita, ada satu ruangan untuk mendogi pakaian. Kat laundry ni dah ada plug, ada pipe dan ada satu lagi saluran air untuk keluar. Ini adalah berkuasaan 5x5 kaki. Di sebelah kanan kita ada satu bilik air yang berkuasaan 5x7 kaki. Di mana kalau bina rumah bersama Halloween, kita memang akan bagi 5 sanitary asas dekat dalam bilik air, iaitu sinki, kita akan bagi shower, kita akan bagi air uduk dan juga hand bidet dan juga satu toilet bowl. So next kita akan pergi bahagian kita punya sebelah kanan adalah satu bilik tidur. Okay, bilik tidur ni adalah berkuasaan 12x12 kaki. Apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat dalam bilik tidur ni? Okay, memang kita akan providekan 3 pemilihan warna dekat luar, 3 pemilihan warna dekat dalam. So, tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri untuk bilik tidur warna lain-lain. Macam tu. Cuma bahagian pintu sahaja akan jadi satu warna saja. Next, kita akan pergi ke bahagian kita punya bilik yang seterusnya. So, ini adalah bilik yang seterusnya. Sama juga keluasannya 12x12 kaki. Di sebelah saya ni adalah bilik air, iaitu sharing bathroom dengan bilik yang sebelah. Keluasannya sama sahaja seperti di sini. Kalau bina rumah bersama Halloween, untuk bahagian pintu bifold door, tuan-tuan dan perempuan boleh pilih sendiri corak yang tersendirilah. So, macam tuan rumah ni, dia pilih warna hitam. And then semua pintu untuk bahagian bilik air adalah sama kecuali untuk bahagian master bedroom. Nak tahu kelainannya? Jom kita pergi bahagian master bedroom pula. Ini adalah bahagian master bedroom yang berkuasaan 13x15 kaki, di mana dekat bahagian master bedroom ni lah adanya bilik air yang tersendiri. Untuk pengetahuan, pihak Halloween memang akan berikan 2 plug aircon secara percuma, and then terserah pada customer nak pilih letak plug aircon tu dekat bahagian mana. Untuk tuan rumah ni, dia milih untuk letak bahagian master bedroom. So, jom kita pergi bahagian bilik air. Seperti yang saya katakan tadi, perbezaannya di bahagian master bedroom, pintu bilik air, dia menggunakan pintu swing. Keluasan bilik air ni adalah 7x5 kaki. So, memang kita akan bagi perkara yang seperti saya katakan tadi, 5 sanitary asas yang lengkap untuk bilik air. Macam mana review rumah ni? Cantik kan? Kalau tuan-tuan dan puan berminat untuk bina rumah bersama kami, jangan lupa hubungi kami di nombor yang tertera untuk book appointment. Jangan risau, free consultation sahaja. Halloween Bina, perancangkan rumah anda.